Muaz, kau pernah makan ayam warwal? Pernah? Selalu kita tengok yang tu berempah kan? Betul, saya suka. Tapi hari ni akak nak buat upu koli warwal. Atau bahasa mudahnya, ayam masak cili kering dan garam. Okey. Sesuai lah buat lauk-lauk hari Deepawali ni kan. Mesti sedap ni, Kak. Macam mana nak buat dia, Kak? Tadi ayam tu seekor kita potong kecil-kecil. Kita perap dengan bahan-bahan tu. Boleh tengok balik. Okey. Kemudian bahan-bahan ni dengan berbawang semua ni, kita kena tumis. Ayam potong kecil-kecil tak kisah, kecil besar boleh potong lah macam mana boleh lah, tapi jangan potong 12, 16 lah. Potong lagi kecil. Lagi sedap. Lagi sedap, lagi senang nak masak sebab dia simple je semuanya. Dia masak goreng macam ni Dia goreng macam ni je. Bila bawang tu dah layu, dah wangi, so bolehlah masukkan ayam kita. Lepas tu macam ni lah goreng dia. Macam ni je. Bila masakan India ni banyak guna garam masala. Yang tadi tu garam masala. Garam masala lah. Itu pun tak banyak juga. Faham, itu yang buat sedap dulu tu. Betul. Tambahin. Bila dah masukkan semua bahan, dah sebati bahan-bahan dia, boleh masukkan air sikit lah supaya cepat sikit ayam kita masak. Ni kita nak kena masak sampai macam mana, Kak? Macam ni ke? Bila dia dah macam ni, dah nak masak lah tu. Dia punya bahan dah layu semua, dah sebati semua. Kita gaul. Masukkanlah garam sikit. Mesti rasa dia macam masin-masin sikit. Lepas tu taburlah daun ketumbar. Barulah sinonim dengan masakan India kan. Ada kek. Betul. Siaplah upu koli warwal kita. Wah, sedap. Mantap, Kak. Ini makan dengan nasi putih, nasi biryani, roti pun sedap weh. Memang menambah-nambah. Ingat makan, ingat rasa.